Trump dakwa akan lancar perang kepada Nigeria, negara Afrika, kerana sedang berlaku apa yang dikatakan genocide Kristian. Ya, dia kata genocide Kristian dan labelkan Nigeria sebagai negara yang bahaya dan perlu diserang oleh tentera Amerika. Tapi masalahnya apa yang berlaku adalah genocide tu. Trump kata berlaku disebabkan oleh Boko Haram, kumpulan militan yang kerajaan Nigeria sendiri yang sedang menghadapinya, dan ini banyak berlaku di sebelah utara Nigeria, dan di sebelah ini majoritinya adalah penduduk Muslim, dan Boko Haram mensasarkan penduduk Muslim juga. Banyak terkorban, 7,000 8,000 telah terkorban. Kalau Trump dihantar tentera Amerika, siapa dia nak serang? Kerajaan Nigeria yang dulunya dibantu oleh Amerika Syarikat dalam latihan ketenteraan, ataupun dia nak hapuskan Boko Haram? Bagus lah tu, suka kerajaan Nigeria dalam hal ini. Tapi hakikatnya kita tunggu apakah tindakan Trump selanjutnya.